Kalau tuan-puan adalah pemilik hartanah yang ada masalah untuk tentukan harga jual rumah tuan-puan, tuan-puan boleh tengok video saya ni. Saya akan kongsikan 4 cara ringkas untuk tuan-puan cek market value rumah tuan-puan. Bila nak buat analisa harga ni, dia akan melibatkan 3 harga. Yang mana harga market value, harga jual dan harga last price. Sebab biasanya bila kita jual rumah ni akan berlaku rundingan. Jadi kita kena ada satu harga yang kita boleh consider last price. Sekarang kita nak cakap macam mana kita nak tentukan market value. Cara yang pertama adalah tuan-puan boleh melayari laman web bricks.com.my. Yang mana dekat Bricks ni, tuan-puan boleh type saja alamat rumah tuan-puan, maka keluarlah semua report transaksi jual beli yang berlaku dekat kawasan tu. Untuk setiap laporan tu, tuan-puan kena bayar dan tuan-puan kena buat analisa mengikut perbandingan jenis rumah. Okey? Cara yang kedua adalah tuan-puan boleh pergi tanya dekat penilai hartanah. Penilai hartanah ni lah orang yang menyediakan laporan penuh kepada bank bila kita buat pembiayaan. Yang mana bias penilai ni selalunya dia adalah orang yang ada akses, yang ada data kepada seluruh transaksi yang berlaku dekat Malaysia. Biasanya bila kita semak market value dengan penilai akan kenakan cas sebanyak 1,000 ke 1,500 bergantung kepada harga rumah. Yang ketiga adalah tuan-puan boleh pergi ke mana-mana bank untuk tanya market value rumah tuan-puan. Tapi tuan-puan kena make sure tuan-puan tanya banker yang berpengalaman menguruskan jual beli hartanah. Banker yang berpengalaman menguruskan jual beli hartanah ni, mereka lebih expertise untuk menentukan harga rumah tuan-puan. Cara yang keempat adalah tuan-puan boleh tanya mana-mana ejen hartanah. Kebiasaannya ejen hartanah ni adalah orang yang lebih mahir tentang sesuatu kawasan tersebut. Yang bestnya, biasanya servis ni adalah servis percuma yang ditawarkan oleh ejen hartanah untuk tuan-puan yang ada niat nak jual rumah tuan-puan. Dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, boleh follow saya untuk lebih banyak perkongsian mengenai jual beli hartanah. Okey?